Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) sudah memulakan langkah menyelesaikan kemelut yang sedang melanda badan induk itu selepas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) mengenakan hukuman kepada FAM dan juga 7 pemain berdarah warisan negara. Naib Presiden FAM, Datuk Daulah Saleh berkata, perbincangan sudah dilakukan pihak atasan bagi merungkai dan mencari penyelesaian di atas isu itu. Jelasnya, semua pihak perlu bertenang dan memberi peluang kepada FAM untuk mengemukakan rayuan kepada FIFA dalam tempoh 10 hari selepas hukuman dijatuhkan Jumaat lalu. Saya percaya pihak atasan dan kami sebenarnya sudah mengadakan perbincangan. Saya yakin, seperti yang saya katakan, kita perlu tunggu dan lihat dalam tempoh 10 hari ini. Ketika ini difahamkan, delegasi FAM sudah berada di Ibu Pejabat FIFA di Zurich, Switzerland bagi mengemukakan rayuan. Legenda bola sepak negara itu turut mempersoalkan keputusan FIFA itu yang dianggapnya agak pelik kerana pada Jun lalu Badan Induk Bola Sepak Dunia itu memberikan lampu hijau ke atas 7 pemain berdarah warisan untuk beraksi bersama skuad Harimau Malaya. Kalau kita lihat pun, benda ini awal-awal sudah ada keputusan, sudah ada pelepasan untuk beraksi. Kita tunggu 10 hari nanti, saya percaya mesti ada keputusan positif untuk FAM, katanya. Terdahulu, FAM dan 7 pemain warisan dikenakan tindakan oleh Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA selepas didapati melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA (FDC) berkaitan pemalsuan dokumen. FIFA dalam kenyataannya memaklumkan, FAM didapati menyerahkan dokumen dipalsukan dalam urusan kesahihan kelayakan pemain bagi membolehkan mereka diturunkan dalam perlawanan rasmi. Kesemua mereka beraksi ketika perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu, yang kemudian mengundang aduan rasmi kepada FIFA berhubung status kelayakan beberapa pemain berkenaan. Hasil siasatan, Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA memutuskan FAM perlu membayar denda sebanyak 1.8 juta ringgit. Setiap pemain pula dikenakan denda RM10,560 dan digantung daripada sebarang aktiviti bola sepak selama 12 bulan, berkuat kuasa serta-merta. Jangan lupa subscribe, share, dan like, serta aktifkan notifikasi untuk mendapat berita terkini dari kami.